Bagaimana jika pihak yang paling rugi dalam konflik AS Israel-Iran ini bukanlah negara yang sedang dibom, tetapi negara yang diam-diam membeli minyaknya? Sekarang, ketika peluru berpandu menghentam Iran dan Selat Hormuz semakin menuju ke arah huru-hara, China berdepan dengan masalah yang tidak dapat dikawalnya, tidak dapat digantikan dan tidak mampu ditanggungnya. Hampir separuh daripada minyak yang diimportnya mengalir melalui satu laluan sempit yang menjadi titik genting dan sebahagian besar daripadanya datang dari Iran dengan harga diskaun. Jika bekalan itu terganggu, walaupun sebahagiannya, ekonomi kedua terbesar dunia akan mula merasai tekanan dengan cepat. Operasi kilang menjadi perlahan, kos penghantaran melonjak dan keselamatan tenaga berubah daripada strategi kepada krisis hampir sekelip mata. Maksud saya, lihat saja orang ramai yang beratur di stesen minyak di seluruh China apabila kekurangan semakin meruncing. Dan inilah plot twist yang kebanyakan orang terlepas pandang. Ini bukan sekadar tentang minyak, ia tentang daya tawar. Konflik yang sama yang menyakiti Iran secara senyap-senyap memerangkap China, memutuskan bekalan tenaga murah, mendedahkan rantaian bekalan yang rapuh dan memaksa Beijing membuat pilihan sukar yang telah bertahun-tahun cuba dielakkan. Dan video ini akan menghuraikan mengapa perang ini bukan sekadar satu lagi krisis di Timur Tengah. Ia adalah satu tamparan langsung kepada enjin ekonomi China. Dan ia boleh mengubah keseimbangan kuasa global dengan lebih pantas daripada yang dijangkakan oleh sesiapa pun. Sebenarnya, hubungan China dengan Iran jauh lebih mendalam daripada apa yang disedari oleh ramai orang dan ia secara senyap telah menjadi salah satu tonggak pertumbuhan ekonominya. Pada tahun 2025, China telah mengimport kira-kira 1.4 juta tong minyak Iran setiap hari. Angka yang luar biasa ini mewakili kira-kira 13% daripada semua import minyak melalui lautnya. Sekatan ke atas Iran telah menyebabkan kebanyakan pembeli lain menjauh, membolehkan China mengambil alih dan memperoleh lebih daripada 90% ekspor Iran. Lebih daripada itu, China bukan sahaja membeli, malah membeli dengan bijak. Tong-tong minyak itu selalunya dibeli dengan diskaun yang besar, biasanya $20 hingga $30 di bawah harga pasaran. Seperti yang anda boleh bayangkan, itu membolehkan Beijing menjimatkan berbilion-bilion dalam pembelian. Tetapi dengan sekatan yang dikenakan, bagaimana mereka mendapatkan minyak itu? Mudah sahaja. Mereka mengangkutnya melalui armada bayangan Iran, pemindahan kapal secara senyap berhampiran tempat-tempat seperti Malaysia dan lapisan dokumen yang memastikan semuanya kekal tersembunyi. Lama-kelamaan, ini bukan sekadar aliran perdagangan. Ia menjadi satu sistem yang sangat lancar. Di Shandong, kilang penapisan kecil dan bebas yang dipanggil teapots membina keseluruhan perniagaan mereka berdasarkan minyak mentah berat yang murah itu, menukarkannya menjadi diesel, petrol dan bahan kimia yang terus digunakan dalam ekonomi yang lebih luas. Aliran berterusan minyak yang mampu milik ini bukan sahaja memastikan kilang penapisan sentiasa sibuk. Ia turut membantu membentuk kelebihan global China. Ini kerana apabila kos import kekal rendah, segala-galanya menjadi lebih mudah. Kilang-kilang boleh menghasilkan lebih banyak, harga kekal kompetitif dan ekspor terus berjalan lancar. Pertumbuhan terasa stabil kerana asas di bawahnya kukuh. Namun, sebaik sahaja bekalan mula goyah, keseluruhan gambaran mula berubah. Dan itulah kedudukan yang sedang dihadapi oleh China sekarang. Anda lihat, perang di Iran telah memutuskan talian hayat minyak China, menyebabkan Beijing terdedah kepada kenaikan kos dan ketidakpastian yang berbahaya. Selat Hormuz, laluan sempit di mana hampir 1/5 minyak dunia mengalir, telah menjadi kawasan panas. Kapal tangki yang dahulunya membawa minyak mentah Iran ke pelabuhan China kini menghadapi pelbagai kesukaran akibat perang Amerika Syarikat Israel-Iran. Dan kini, apa yang dahulunya aliran tetap minyak murah telah menjadi satu pertaruhan yang berisiko. Bagi China, ini bukan risiko yang jauh. China terdedah secara langsung kepada risiko ini. Sekitar 37 hingga 40% minyak yang diangkut melalui laut ke China mengalir melalui koridor ini, termasuk bekalan dari Arab Saudi, Iraq, UAE dan Iran. Apabila anda jumlahkan semuanya, kira-kira separuh daripada jumlah import minyak China datang dari rantau ini. Jadi apabila ketegangan meningkat di sini, kesannya adalah serta-merta dan sukar untuk dielakkan.
Itu telah memaksa China untuk mencari alternatif dengan tergesa-gesa sementara harga global telah melonjak melebihi $100 setong. Gangguan ini bukan sekadar memberi kesan kepada keuntungan semata-mata. Ia mendedahkan betapa rapuhnya kebergantungan China terhadap rantaian bekalan dari Timur Tengah. Pada masa ini, setiap langkah untuk mendapatkan minyak Iran telah menjadi satu pertaruhan yang berbahaya. Selat Hormuz dipenuhi dengan periuk api. Bot serangan pantas Iran mengganggu kapal tangki dan drone telah pun menyerang kapal-kapal yang cuba mengangkut minyak mentah. Pemimpin tertinggi telah mengisytiharkan laluan itu ditutup, menunjukkan dengan jelas niat Tehran untuk mempersenjatakan laluan sempit strategik itu. Kapal tangki yang cuba merentas laluan itu berdepan kelewatan, kos insurans yang melambung tinggi dan risiko berterusan menjadi sasaran. Setengah kapal dialihkan sepenuhnya mengelilingi Afrika, menambah beberapa minggu kepada masa penghantaran dan menggunakan lebih banyak bahan api, manakala yang lain hanya berlabuh, tidak sanggup mengambil risiko di perairan yang dipertikaikan. Mengawasi semua ini ialah 3 kumpulan serangan kapal induk Amerika Syarikat yang kini ditempatkan di rantau itu, mempamerkan kuasa tembak yang luar biasa dan memastikan sebarang peningkatan oleh Iran akan menerima tindak balas segera. Kehadiran mereka menjadikan Teluk sebagai papan catur ketenteraan di mana setiap pergerakan kapal tangki diawasi oleh jet, kapal pemusnah dan kapal selam. Walaupun minyak mentah berjaya dihantar, pembayaran menjadi rumit akibat sekatan dan saluran gelap yang semakin tidak boleh dipercayai. Apa yang dahulunya kelihatan seperti kelebihan strategik untuk China, kini telah menjadi liability. Perang ini bukan sahaja memotong bekalan, malah telah memusnahkan sistem yang menghantarnya, menjadikan setiap tong minyak Iran sebagai pertaruhan mahal dan berisiko tinggi dimainkan di bawah bayangan periuk api, serangan peluru berpandu dan pemerhatian 3 kumpulan kapal induk Amerika. Kini, loji penapisan kecil persendirian yang sama ini berdepan realiti yang sukar. Tanpa bekalan tetap mereka, beralih kepada jenis minyak lain bukanlah sesuatu yang mudah atau murah dan kos boleh meningkat serta-merta. Di situlah masalah menjadi lebih ketara. Ia bukan sekadar kehilangan minyak, tetapi kehilangan minyak yang paling murah. Sebaik sahaja tong minyak berdiskaun itu hilang, kos mula meningkat di seluruh sistem. Loji penapisan yang dibina untuk beroperasi dengan margin tipis tiba-tiba mendapati diri mereka tertekan. Ada yang mungkin mengurangkan pengeluaran, manakala yang lain mungkin menutup operasi sepenuhnya jika tekanan itu berterusan. Kesan berantai ini merebak dengan cepat ke dalam ekonomi sebenar, terutamanya di kawasan perindustrian di mana berjuta-juta pekerjaan bergantung kepada pengeluaran yang stabil. Tetapi kisah ini tidak terhenti dengan minyak sahaja. Laluan sempit yang sama juga membawa gas asli cecair atau LNG dan China sangat bergantung kepadanya. Malah, China adalah pengimport LNG terbesar di dunia dengan sebahagian kecil datang dari Qatar. Setiap penghantaran itu mesti melalui titik sempit yang sama yang kini sudah pun terancam. Tidak seperti minyak, pasaran gas jauh kurang fleksibel. Anda tidak boleh mengalihkan bekalan dalam jumlah besar dengan mudah dan stok simpanan juga terhad. Itu bermakna sebarang gangguan akan memberi kesan dengan pantas, menyebabkan harga melambung tinggi dan kesannya merebak ke seluruh sistem hampir serta-merta. Dan apabila bekalan gas menjadi ketat, tekanan itu terus merebak kepada bekalan elektrik. Apabila harga meningkat atau bekalan berkurang, tenaga elektrik menjadi lebih mahal dan kurang boleh dipercayai. Kilang-kilang bukan sahaja menghadapi kos yang lebih tinggi, mereka juga berdepan had terhadap jumlah pengeluaran mereka. Malah, ada yang berisiko untuk ditutup sepenuhnya. Apabila tenaga elektrik menjadi terhad, kerajaan perlu membuat pilihan. Rumah dan bandar menjadi keutamaan, yang selalunya menyebabkan industri berat terpaksa menanggung kesan terlebih dahulu. Kilang keluli, kilang kimia dan hub ekspor biasanya menjadi yang pertama mengurangkan operasi. Tiba-tiba, bukan sahaja minyak yang menyebabkan kos meningkat, gas menjadi tidak menentu, elektrik terhad dan seluruh sistem tenaga semakin tertekan pada masa yang sama. China tidak mengabaikan risiko-risiko ini. China telah menghabiskan bertahun-tahun untuk cuba mempelbagaikan sumber tenaga. Saluran paip dari Rusia dan Kazakhstan membekalkan aliran darat yang stabil dan pengeluaran domestik turut memberi sokongan. Pelaburan jangka panjang dalam kenderaan elektrik dan tenaga boleh diperbaharui secara perlahan-lahan mengurangkan permintaan di kawasan tertentu. Langkah-langkah ini membantu, tetapi ia tidak dapat menggantikan apa yang datang melalui laut, sekurang-kurangnya tidak dengan cepat. Walaupun sekarang, minyak Timur Tengah yang dihantar melalui laut masih menjadi bahagian penting dalam campuran tersebut. Kepelbagaian sumber dapat mengurangkan kesan, tetapi
tidak dapat menutup jurang itu dalam sekelip mata. Itulah sebabnya Selat Hormuz kekal sebagai titik lemah terbesar. Sebarang gangguan di sana bukan sahaja meningkatkan kos, ia memberikan kuasa tawar-menawar kepada sesiapa yang mengawal aliran tersebut. Dalam usaha mencari alternatif, China telah bergantung kepada Rusia. Baru-baru ini, pembeli dari China telah meningkatkan pembelian minyak mentah Rusia ke tahap tertinggi. Saluran paip menawarkan lebih kestabilan, mengurangkan sebahagian risiko. Namun, penyelesaian ini ada harganya. Sebahagian besar minyak Rusia adalah lebih ringan berbanding minyak mentah berat dari Iran yang banyak kilang penapisan dibina untuk memprosesnya. Penyesuaian diperlukan dan perubahan tersebut selalunya bermaksud kecekapan yang lebih rendah serta kos yang lebih tinggi. Pada masa yang sama, persaingan semakin meningkat. India dan sebahagian Eropah sedang berebut tong minyak yang sama kerana bekalan dari Timur Tengah semakin tidak menentu menyebabkan harga semakin tinggi. Dan Rusia tahu dengan tepat sejauh mana China bergantung kepadanya. Semakin Beijing bergantung, semakin besar daya tawar Moskow. Daya tawar itu boleh muncul dalam penetapan harga, terma kontrak atau bahkan dalam jangkaan politik yang lebih luas. Minyak Rusia membantu mengisi sebahagian jurang itu, tetapi ia datang dengan syarat-syarat tertentu. Akhirnya, ia hanya memberi China masa, tetapi ia tidak menyelesaikan masalah asas. Jika anda seronok melihat China perlahan-lahan terperangkap, seolah-olah sedang bermain Jenga geopolitik tanpa blok tambahan, tekan butang suka dan langgan supaya anda tidak terlepas apabila seseorang membalikkan papan itu pada masa akan datang. Serius, tekan butang langgan. Ia percuma, tidak seperti minyak China sekarang. Apapun, jika keadaan kekal begini, Amerika Syarikat boleh berada dalam kedudukan yang memberinya daya tekan ke atas bekalan tenaga China. Malah, Amerika Syarikat boleh menekan sistem tenaga itu sendiri sehingga Beijing hancur dan ia sudah pun mula berbuat demikian. Jika Amerika Syarikat mahu mengetatkan lagi tekanan, ia tidak hanya bergantung pada sekatan itu sahaja. Amerika Syarikat sudah pun mengambil langkah untuk melindungi sekutunya daripada kesan buruk sambil membiarkan China terdedah. Washington telah menubuhkan program insurans semula bernilai $20 bilion melalui Perbadanan Keuangan Pembangunan. Perbadanan, secara mudahnya, itu adalah sokongan keuangan untuk kapal-kapal yang layak. Jika sebuah kapal tangki membawa minyak ke negara sahabat, program ini mengurangkan risikonya, menjadikan insurans mampu milik dan memastikan kargo terus bergerak. Itu bermakna, rakan-rakan boleh memastikan bekalan tenaga mereka terus berjalan walaupun Selat Hormuz kelihatan berbahaya. Namun, China dibiarkan di luar jaring keselamatan itu. Kapal-kapal tangki mereka tidak mendapat perlindungan itu, jadi mereka tetap terdedah kepada kos yang lebih tinggi dan risiko gangguan. Dan Beijing tidak boleh serta-merta mencipta versi sistem itu sendiri dalam sekelip mata. Membina rangkaian reinsurance global mengambil masa bertahun-tahun, bukan beberapa bulan. Dan mengerahkan tentera laut yang mampu melindungi setiap kapal tangki adalah lebih sukar lagi. Jadi, sementara sekutu Amerika terus menggerakkan minyak mereka di bawah perlindungan Washington, China menghadapi halangan yang sukar untuk diatasi. Sekatan itu kekal, tekanan semakin meningkat. Dan untuk menyelesaikannya, bukanlah sesuatu yang mudah. Apa yang Amerika Syarikat lakukan sekarang dengan Selat Hormuz mencerminkan tindakan yang pernah diambil oleh China apabila mereka menjadikan unsur nadir bumi sebagai senjata. Pada masa itu, Beijing menggunakan hampir monopoli mereka ke atas logam-logam tersebut untuk mengingatkan Washington bahawa sistem pertahanan canggih dan industri berteknologi tinggi bergantung kepada rantaian bekalan yang dikawal oleh China. Dengan menghadkan ekspor, China memaksa Amerika Syarikat untuk menghadapi kerentanannya dan mempertimbangkan semula sejauh mana mereka boleh mendesak dalam pertikaian. Ia adalah satu pertunjukan kuasa yang dirancang, menjadikan mineral sebagai alat tekanan. Hari ini, Amerika Syarikat memainkan permainan yang sama tetapi dengan laluan tenaga. Dengan campur tangan melalui program insurans semula yang besar, Washington memastikan minyak terus mengalir kepada sekutu-sekutunya sambil membiarkan China terdedah kepada kos yang lebih tinggi dan risiko yang lebih besar. Mesej yang jelas, Amerika boleh melindungi rakan-rakannya, tetapi China terpaksa berdikari. Dan tidak seperti unsur nadir bumi yang merupakan titik tekanan jangka panjang, kesan minyak melalui Selat Hormuz dirasai serta-merta. Ia memberi kesan kepada syarikat penapisan minyak China serta-merta, menaikkan harga dan mengetatkan bekalan. AS tidak perlu mengawal sumber itu sendiri. Ia hanya perlu mengawal laluan tersebut. Kedua-dua strategi ini adalah tentang menjadikan titik genting sebagai alat tawar-menawar. China telah menunjukkan bagaimana mineral boleh digunakan untuk memaksa ASS mengikut kehendaknya. AS kini menunjukkan bagaimana laluan tenaga boleh digunakan untuk menekan China. Sumber yang berbeza, garis masa yang berbeza, tetapi logik asas yang sama. Ini adalah permainan kuasa global, di mana kawalan ke atas aliran bekalan kritikal menjadi cara untuk menentukan peraturan. Siapa yang menguasai titik genting
Dialah yang memegang kuasa tawar-menawar. Dan dalam persaingan ini, kuasa tawar-menawar adalah mata wang sebenar kuasa. Sekarang, apabila penghantaran minyak Iran ke China mula berkurangan, Beijing sedang mencari pelan B. Secara tradisinya, pilihan sandaran itu adalah Venezuela. Selama bertahun-tahun, Caracas berperanan sebagai talian hayat penting, menghantar berjuta-juta tong minyak mentah ke China sebagai pertukaran untuk pinjaman dan pelaburan. Pada kemuncaknya, China mengimport hampir 300,000 tong sehari dari Venezuela, menggambarkan hubungan itu sebagai perkongsian strategik jangka panjang. Namun, perlindungan itu runtuh apabila Washington mengetatkan cengkamannya ke atas Venezuela, menahan Nicolas Maduro dan menjatuhkan rejimnya. Dan kini, melalui gabungan sekatan, penstrukturan semula hutang dan tekanan langsung, AS berjaya melemahkan sektor minyak Venezuela. Ini telah mengubah apa yang dahulunya merupakan sumber minyak mentah murah yang boleh dipercayai untuk China menjadi sumber yang tiba-tiba tidak lagi dapat diakses. Perubahan ini merupakan kekecewaan pahit bagi Beijing. Venezuela bukan sekadar pembekal biasa. Ia adalah perlindungan terhadap ketidakstabilan di Timur Tengah. Apabila keadaan di Teluk kelihatan goyah, tong-tong minyak Venezuela itu boleh membantu mengimbangi risiko. Kehilangan perlindungan itu mendedahkan kelemahan dalam strategi tenaga China dan masa ini memang sangat tidak sesuai. Apabila aliran minyak Iran tercekik akibat kepungan yang berterusan, China mendapati dirinya tidak dapat bergantung kepada Venezuela untuk mengisi kekosongan itu. Sebaliknya, ia terpaksa menghadapi harga yang lebih tinggi dan pilihan yang semakin terhad. Ini telah memaksa China untuk lebih bergantung kepada Rusia atau mencari perjanjian di rantau yang pengaruh Washington kurang kuat. Malangnya, kedua-dua alternatif itu tidak dapat menandingi skala atau kebolehpercayaan yang pernah disediakan oleh Venezuela. Gambaran yang lebih besar kini semakin jelas. Dengan Iran disekat dan Venezuela ditarik ke dalam pengaruh Amerika, lanskap tenaga China semakin mengecil dengan cepat. Rantaian bekalan yang dahulunya pelbagai, kini dipenuhi dengan halangan. Pilihan sandaran Beijing semakin merosot dan Washington sangat sedar akan perubahan ini. Dengan menyekat akses kepada Venezuela, sambil pada masa yang sama mengehadkan ekspor Iran, AAS secara efektif telah memerangkap China, menjadikannya terdedah kepada tekanan dari kedua-dua belah pihak. Situasi ini bukan sekadar mengenai minyak, ia berkaitan dengan daya tawar dalam percaturan kuasa global. Kehilangan Venezuela bermakna China telah kehilangan salah satu kad strategik terpentingnya. Masalah China dengan minyak Iran bukan sekadar mengenai bekalan. Ia terus menjejaskan cita-cita lebih besar Beijing untuk mengubah cara tenaga diperdagangkan di seluruh dunia. Selama beberapa dekad, minyak telah dinilai dalam dolar yang memberikan Washington pengaruh yang sangat besar. Beijing telah cuba mengurangkan dominasi itu dengan menggalakkan lebih banyak urus niaga dalam yuan. Iran memainkan peranan utama dalam percubaan ini. Sekatan telah memaksa Tehran mencari alternatif dan itu menjadikannya salah satu pengeluar utama yang sanggup menerima pembayaran dalam yuan. Setiap penghantaran minyak mentah Iran yang diberi diskaun ke China bukan sekadar bahan api untuk ekonomi. Ia adalah langkah kecil tetapi sengaja diambil ke arah membina sistem baru di mana dolar bukan lagi raja. Konflik mengubah keadaan itu. Apabila perang atau ketidakstabilan berlaku, pasaran secara naluri akan kembali kepada apa yang dirasakan selamat. Dan dalam industri minyak, itu masih bermaksud dolar. Pedagang dan pengeluar mahukan kestabilan dan dolar menyediakan kestabilan itu. Dinamik ini melambatkan usaha China untuk membina sistem selari. Daripada mendapat kemajuan, Beijing mendapati dirinya tersekat. Menyaksikan krisis itu mengukuhkan lagi struktur keuangan yang cuba dielakkannya. Sekatan di Selat Hormuz bukan sahaja menyekat bekalan minyak, ia juga melemahkan usaha Beijing untuk menulis semula peraturan perdagangan global. Dan kini, apabila minyak Iran semakin berkurangan, tekanan mula dirasai di dalam negara dan kesannya cepat terasa. Macam mana kita nak hadapi semua ini? Nak beratur isi minyak pun tak boleh. Tengoklah berapa ramai orang. Di sana ada 2 barisan. Tengok sebelah sini pula. Orang beratur di kedua-dua belah, tapi masih tak boleh masuk. Pagi tadi saya tak dapat masuk. Balik semula waktu petang, masih juga sesak begini. Awak nampak dulu di pam minyak. Harga di bandar-bandar seperti Beijing dan Shanghai sedang naik. Dan kenaikan itu tak kekal lama di situ. Ia bergerak melalui keseluruhan sistem. Pengangkutan lori jadi lebih mahal, penghantaran jadi perlahan. Dan kos makanan mula meningkat kerana kos untuk menggerakkan semua barang juga naik. Jadi, apa yang bermula sebagai masalah tenaga dengan cepat bertukar menjadi masalah harian. Isi rumah merasainya ketika mereka membeli belah. Perniagaan merasainya ketika mereka membuat penghantaran dan seluruh sistem mula tertekan. Di beberapa kawasan perindustrian, rasa tidak puas hati sudah mula timbul dengan protes yang dikaitkan dengan kenaikan kos bahan api dan syarikat-syarikat memberi amaran bahawa kelewatan semakin merebak.
Malah Beijing terpaksa mengakui bahawa ini sedang berubah menjadi krisis buatan manusia yang menunjukkan betapa seriusnya keadaan ini. Dan sementara semua ini berlaku di dalam negara, keadaan juga mula menjadi tidak terkawal di luar negara. Iran tidak pernah menjadi sekadar pembekal minyak biasa untuk China. Ia sepatutnya menjadi pemain utama dalam rancangan yang lebih besar, terutamanya di bawah inisiatif jalur dan laluan ke Timur Tengah. China melabur besar-besaran dalam infrastruktur, pelabuhan dan projek industri dengan harapan minyak murah dan akses kukuh akan mengukuhkan kedudukannya di rantau itu. Untuk seketika, strategi itu kelihatan kukuh. Sekatan telah mendorong Iran lebih rapat dengan China dan itu memberi lebih banyak ruang kepada Beijing untuk menguji sistem baharu seperti perdagangan minyak berasaskan yuan. Tetapi kini, dengan konflik yang mengganggu Iran, rancangan-rancangan itu semakin perlahan. Projek-projek terbantut, saluran paip tidak siap dan pengembangan pelabuhan kehilangan momentum. Apa yang dahulunya kelihatan seperti satu kerjasama yang kukuh, kini mula kelihatan tidak menentu. Apabila anda gabungkan semuanya, coraknya menjadi agak jelas. China sedang ditekan dari kedua-dua belah pihak. Di dalam negara, kos semakin meningkat dan rantaian bekalan semakin perlahan. Di luar negara, salah satu kerjasama utamanya semakin lemah pada waktu yang paling tidak sesuai. Daripada terus maju dan mengembangkan pengaruhnya, China kini terpaksa mengurus masalah di kedua-dua medan sekaligus. Dan di situlah tekanan sebenar bermula. Ini bukan lagi sekadar mengenai minyak, ia berkaitan dengan momentum. China membina sistem ini untuk melindungi pertumbuhannya dan memberinya lebih kawalan terhadap masa depannya. Kini sistem itu sedang tertekan dan semakin lama ia berlalutan, semakin kurang pilihan yang ada untuk memperbaikinya. Jadi dengan keadaan yang semakin tidak menentu, kenapa China tidak campur tangan dan menenangkan keadaan? Secara zahirnya, ia nampak seperti sepatutnya begitu. China memerlukan Iran untuk minyak, untuk lokasinya dan sebagai penyeimbang kepada pengaruh barat. Tetapi apabila anda melihat dengan lebih dekat, hadnya cepat kelihatan. Campur tangan secara terbuka berisiko menyebabkan pertembungan secara langsung dengan Amerika Syarikat dan itu bukan risiko yang Beijing sanggup ambil. Ekonominya terikat dengan perdagangan global, jadi apa-apa yang mengancam hubungan itu membawa akibat yang serius. Selain itu, kehadiran tentera China di Teluk masih kecil berbanding dengan pasukan yang sudah ada di sana. Kekuatan China datang daripada wang, bukan kuasa ketenteraan. Ia boleh melabur, memberi pinjaman dan membeli, tetapi ia tidak modal mengawal apa yang berlaku di zon konflik. Dan itu membawa kepada satu lagi masalah. China bukan sahaja berurusan dengan Iran. Ia juga sangat bergantung kepada pembekal teluk yang lain seperti Arab Saudi dan UAE. Jika China terlalu memihak kepada Iran, ia berisiko merosakkan hubungan tersebut dan meletakkan lebih banyak bekalan minyaknya dalam bahaya. Jadi, daripada campur tangan, China akhirnya memilih untuk berhati-hati dan seimbangkan kedudukannya. Ia memerhati situasi, membuat penyesuaian kecil, tetapi mengelak daripada mengambil tindakan yang boleh memburukkan keadaan. Sementara China menahan diri, pihak lain mula memperoleh kelebihan. Arab Saudi dan UAE tiba-tiba mendapati diri mereka dalam kedudukan yang lebih kukuh. Mereka boleh menggerakkan penghantaran dengan lebih fleksibel dan pada masa yang sama mendapat manfaat daripada harga yang lebih tinggi. Perubahan itu mengubah dinamik dengan cepat. China kini lebih memerlukan minyak mereka berbanding sebelum ini yang memberikan mereka lebih banyak daya tawar. Jadi, Beijing mengambil peluang itu, menawarkan lebih banyak pelaburan dan kerjasama yang lebih rapat semata-mata untuk memastikan bekalan kekal stabil. Ketika Iran menerima tekanan, pengeluar lain ini mendapat pengaruh dan China terpaksa berusaha lebih keras untuk memastikan semua pihak kekal bersama mereka. Pada masa yang sama, tekanan ini menutup pilihan lain. Sesetengah orang berpendapat, krisis seperti ini boleh mengalihkan perhatian dunia dan memberi ruang kepada China untuk bertindak di tempat lain, mungkin juga di sekitar Taiwan. Tetapi, apabila anda meneliti tekanan di dalam negara, idea itu tidak kukuh. Apabila tenaga menjadi tidak menentu dan mahal, kestabilan menjadi keutamaan. Mengambil risiko besar di luar negara hanya memburukkan keadaan, terutamanya jika ia membawa kepada tekanan bekalan yang lebih ketat. Jadi, China akhirnya berada dalam keadaan yang sukar. Ia sangat terjejas oleh krisis itu, tetapi ia tidak dapat menyelesaikannya dengan mudah. Dan apabila anda melihat dari sudut yang lebih luas, gambaran yang lebih besar mula terbentuk. Terdapat jurang antara kuasa ekonomi dan kuasa ketenteraan. Dan saat-saat seperti ini menjadikan jurang itu sangat jelas. Anda boleh melihatnya dalam cara pengaruh berfungsi apabila keadaan menjadi serius. China telah membina pengaruh globalnya melalui perdagangan, pinjaman dan infrastruktur. Itu berfungsi dengan baik apabila dunia stabil. Tetapi apabila konflik tercetus, kuasa jenis lain akan mengambil alih. Amerika Syarikat masih boleh mempengaruhi hasil melalui angkatan lautnya, persekutuannya dan kawalannya ke atas sistem keuangan utama. Negara-negara mengambil perhatian siapa yang boleh melindungi laluan bekalan dan siapa yang boleh bertindak
apabila ia benar-benar penting. Hubungan ekonomi membina hubungan. Tetapi, dalam saat-saat seperti ini, kekuatan ketenteraan selalunya lebih berpengaruh dan orang ramai sedang memerhati. Di seluruh dunia membangun, negara-negara memberi perhatian yang sangat teliti. Ramai yang telah memberi tumpuan kepada perjanjian perdagangan dan perkongsian pelaburan, tetapi kini melihat hadnya. Keselamatan masih penting dan bukan setiap rakan boleh menyediakannya. China bergerak dengan berhati-hati, memikirkan setiap langkah, manakala yang lain lebih bersedia untuk bertindak. Lama-kelamaan, perbezaan itu mula membentuk cara negara-negara memikirkan pihak yang mahu mereka sokong. Dan di sinilah tekanan jangka panjang kajang mula terbina. China memerlukan tenaga yang stabil dan mampu milik untuk terus berkembang. Tetapi, untuk memastikan perkara itu tanpa menimbulkan masalah yang lebih besar, semakin sukar. Jika ia kekal berhati-hati, kos akan kekal tinggi dan tekanan akan meningkat secara perlahan. Jika ia bertindak lebih agresif, ia berisiko mencetuskan ketegangan yang boleh memburukkan keadaan dengan sangat cepat. Apapun, tiada jalan yang mudah. Harga tenaga yang tinggi menekan industri dan memperlahankan pertumbuhan. Pelaburan di tempat seperti Iran menjadi lebih berisiko apabila ketidakstabilan semakin merebak. Laluan bekalan kekal terdedah dan persaingan untuk mendapatkan sumber menjadi semakin sengit. Walaupun keadaan kembali tenang, sistem mungkin tidak akan kembali seperti dahulu. Dan jika konflik berlarutan, tekanan akan terus meningkat. Itulah isu sebenar. Ini bukan masalah jangka pendek. Ini adalah ujian sejauh mana kekuatan sistem China apabila berada di bawah tekanan. Tenaga, rantaian bekalan, geopolitik, semuanya semakin ketat pada masa yang sama. Dan pada masa ini, tiada jalan keluar yang mudah. Akhirnya, perang di Iran adalah berita buruk untuk China kerana ia memberi kesan kepada setiap lapisan strategi Beijing sama ada dalam negara, antarabangsa mahupun secara strategik. Beijing kini mendapati dirinya terperangkap, kekurangan pilihan dan berdepan dengan dunia di mana Washington berada di posisi yang lebih menguntungkan. Ini bukan sekadar krisis tenaga. Ia adalah satu kemunduran geopolitik yang mengalihkan keseimbangan kuasa menjauh daripada China pada saat ia berharap untuk membentuk semula peraturan permainan. Jika video ini baru sahaja membuat anda sedar bahawa Selat Hormuz pada dasarnya adalah kesesakan lalu lintas paling mahal di dunia untuk China, berikan tanda suka. Langgan untuk lebih banyak kupasan. Juga, hidupkan pemberitahuan supaya anda tidak terkejut apabila krisis di laluan sempit strategik seterusnya tercetus. Terima kasih kerana menonton dan sentiasa berwaspada di luar sana.